Waalaikumsalam. Baru nak bagi salam Ya. Allahu Akbar. Macam mana Lim? Lama tak dengar cerita ni? Ada. Awak aktif je kan? Saya aktif je. Dekat TikTok selalu sebenarnya. Abang Nasyid. Betul. Makin meningkat dia punya followers? Followers makin meningkat, alhamdulillah. Dia tak berkurang. Takkan berkurang cerita. Dia kurang, dia akan jadi down lah. Okeylah, kita berkenalan dulu. Saya berkenalan untuk pendengar Zayan yang mungkin baru minat dengan Zayan ni, yang tak tahu Halim Ahmad ni dah jadi penyanyi nasyid dah lama dah. Betul. Apa yang awak nak sampaikan? Untuk kenalan. Saya nak bagi orang sedar yang saya ni telah berada dalam industri nasyid 28 tahun. 28 tak. 21 tahun. Sejak 2005 saya bersama kumpulan saya Devotees. Then tahun 2010 saya mula bergerak secara solo juga. 2010. 2010. Jadi kumpulan saya tak tinggalkan. Saya masih bergerak solo. So secara solo dengan jenama Halim Ahmad ni pun dah 16 tahun lah. 16 tahun Yeah. Masya-Allah. Bagus. Halim Ahmad yang mempromosikan lagu terbarunya Malaikat Tanpa Sayap yang dinyanyikan bersama dengan Aiman Siddiq, dan lagu ni keseluruhannya memang dicipta oleh Aiman Siddiq. Tengok dekat dalam YouTube channel sekarang pun dah 10,000 dalam masa video. Alhamdulillah. Banyak. Ada juga orang tengok. Ya, 10,000. Tu saya cakap awak tadi, saya nak dapat 10,000 tu bukan senang. Tapi Halim jawab apa tau? Para pendengar sekalian, 10,000 tu tak buat apa tu. Oh, dah. Tak sedar pula ayat tu macam belagak pula. Bagus sih. Okey, Halim, apa yang Halim faham tentang lirik lagu Malaikat Tanpa Sayap ni? Okey, memang seperti mana kita orang bincang pada awal, dia nak buat lagu begini-begini. So saya tengok pun okey, memang samalah tujuan kita. Lagu ni memang ditujukan kepada orang yang kita hargai, yang berada waktu kita susah dan senang kan. Banyak berdoa di belakang kita, berdoa kebaikan kita untuk mak ayah, untuk pasangan.